Kadang-kadang tu kita tak dapat nak menerima pendapat pasangan kita. Kita tak dapat kata sepakat untuk apa yang dibincangkan. So ada 3 tips bagaimana cara untuk kita dapatkan pasangan yang boleh bawa bincang, boleh terima pendapat kita. Yang pertama sekali, kita kena tahu untuk berlapang dada dan juga kita kena terima perbincangan tu secara terbuka. Bila berbincang tu, kita dengar dengan teliti dan juga cuba faham masalah dan juga cuba untuk cari penyelesaian dengan harmoni. Kena belajar untuk elakkan daripada memotong ataupun mendominasi perbualan. Yang kedua, kita kena belajar untuk hargai pendapat masing-masing. So, bab pendapat ni memanglah kadang-kadang tu kita ni memang tak boleh nak terima pendapat orang lain, betul tak? Sebabnya kita rasa pendapat kita tu dah cukup betul dan juga pasti benda tu akan berhasil. Tetapi belajar untuk terima dan juga hormat, raikan pendapat pasangan kita. Mungkin kalau kita nak menolak pendapat pasangan kita tu pun, kita tolak secara baik. Contohnya gunakan ayat-ayat yang tidak membuatkan pasangan kita ni rasa panas hati dengan kita lah. Sebagai contohnya, okey, saya faham pandangan awak tu, tapi saya rasakan betul cakap awak tu. Tapi apa kata kalau kita cuba kaedah macam ni dulu? Saya rasa impact ni lebih besar nanti. So kena cakap dengan cara yang baik dan juga tetap menghormati pandangan ataupun pendapat pasangan kita tu. Tidak menolak mentah-mentah lah maksudnya. Yang ketiga, apabila ada isu yang dibincangkan, cuba cari kata sepakat untuk dapatkan satu solution, satu jawapan terbaik, keputusan terbaik untuk kita dengan pasangan kita tu. Janganlah kita ni fokus pada siapa betul, siapa salah. Dia lebih kepada jom kita serta sama-sama. Jom kita selesaikan masalah ni sama-sama. Sebabnya kesannya nanti kita akan sama-sama hadapi. So itulah antara tip-tip yang kita boleh guna pakai untuk pastikan kita dan juga pasangan kita tu sealiran pendapat dan juga boleh bawa bincang. InsyaAllah, all the best untuk semua yang sedang berpasangan. Untuk yang belum dapat pasangan lagi, jom mulakan pencarian jodoh anda di tahun 2025 ni dengan menyertai Lubuk Cari Jodoh Muslim Malaysia, Tiljannah.my. Jom ramai-ramai ke sana sekarang.